Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tuan-tuan. Bertemu kita lagi di Ambo Channel tuan-tuan. Kita ada job special ini. Kita nak pergi observe pantai Bumi Hijau di Sabak berenang sekejap. Sebelum kita bawa family, kita pergi observe dulu lah. Hari ni solo ride. Kita buat dia di Petronas Highway Lata, berhala ke Kuala Selangor. Lepas tu kita akan rampai ke Sabak berenang lah untuk observe tempat tu boleh perjalanan lancar. Okey, jom. Okey, kita dah sampai ke Bukit Melawati, Kuala Selangor. Alhamdulillah. Inilah tempatnya. Ini tempat yang selalu saya singgah untuk tengok scenery kat luar sana. Scenery kat luar sana tu, luar sejauh mata memandang Okey, kita ada Baitul Hilal kat sini. Ini untuk penentuan puasa baru ni, raya baru ni, dia tengok kat sini lah, teropong. So dia ada apa sini dia ada apa, rumah api lama, rumah api lama. Lepas tu dia ada kat sini, dia ada macam apa, museum lah, menceritakan pasal perkampungan dekat sini, apa benda pemerintahan dulu-dulu kat situ ada lah. So tram ni boleh naik daripada bawah sampai ke atas. Lepas tu nanti dia bawa turun ke bawah balik. Tram ni hari Minggu je kot dia buat operasi, yang ternampak dia punya schedule dia. Ni. So dari Monday to Friday school holiday. School holiday dia jalan. So selain daripada hari biasa tak ada jalan. Okay, bye. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Kita breakfast dulu. Bye. Okay, breakfast kita hari ni banana roll dengan air mineral je lah. Ada banyak lagi dalam ni. Nanti satu perhentian kita makan satu. Setiap perhentian kita makan satu. Okey, kita santai je ni tuan-tuan. Kuala Selangor kat sana. Alright. Okey, kita story sikit apa yang ada di Bukit Melawati ni. Okey, mula-mula kali kita dah sampai, kita akan sampai kat sini lah. Dia panggil apa sini, dia punya pintu gerbang masuk lah. Okey, lepas tu kita akan pergi ke TIC TIC dipanggil information counter lah kat sini. Dan kita akan naik tram tu ke sini. Tram akan bawa ke sini bawa ke sini. Lepas tu pergi jambatan. Lepas tu dia ada sampai, dia akan dekat sini ada dua benda lah. Satu perigi beracun dia panggil. Lepas tu ni laman budaya lah. Lepas tu ada toilet kat sini. Lepas tu kita akan travel terus naik ke atas, nombor 6. Nombor 6 Baitul Hilal lah yang saya tunjuk tadi. Baitul Hilal untuk cerap dia punya anak-anak bulan Okey, kat sini dia ada rumah api. Lepas tu 8 ni dia ada museum sejarah 9 dia panggil meriam sejarah. 10 ni ada dinamakan tangga 100. So ada cerita lah kot tangga 100 So nombor 11 ni dia ada bentuk batu apa. T ni stesen tram lah. P ni ada parking. 12 ni dia panggil Kota Melawati. Ni lah Kota Melawati nya sebenarnya. Kan? 12. So 13 namanya Busut Melawati. Entah apa. Nanti kena search lah tanya. Study kat Google boleh. So dan kita turun balik, dia akan keluar ke 14. 14 ni apa? Ini makam diraja lah. So bila kita turun kat sini, turun balik kat sini, last sekali dia ada satu masjid yang paling lawa lah, yang pernah saya nampak sini. Cantik sini, Masjid Raja Lumu So kat sini pekan lah. Okay, terima kasih. Kita jumpa lagi next stop. Okay, bye. Okay, bersambung tuan-tuan. Kita dah sampai Sekican Kita dah sampai Sekican. So tengok dia punya sawah padi sawah padi dia. Alhamdulillah. Kita layan sawah padi, layan parit, kita layan suasana menghijau ni tuan-tuan. Memang cantik lah. Nanti kita akan pergi sana, pergi sana dan kita keluar ke sana so ke Sungai Besar Okay tuan-tuan, terima kasih kerana masih bersama saya punya channel Okay, terima kasih. Okay, kat sini ada paddy box paddy box punya tu, dia punya papan tanda dia. Tu paddy box kat sini So elok depan dia memang sawah padi dengan parit. Okay tuan-tuan, kita sambung lagi perjalanan kita. Kita ada target nak pergi ke pantai Okay, bye.
Okey, kita sampai ke spot yang kita nak share sikit lah. Okey, spot kat sini tengok cantik ya. Okey, saya buat video ni untuk sama-sama merasai kenikmatan, keindahan alam berada di bumi Sekencan ya. Alhamdulillah tuan-tuan. Nampak kita dikelilingi oleh sawah padi tuan-tuan. Oh, tengok mantap. Saya suka view ni ya tuan-tuan. Saya harap perkongsian ni memberi sedikit inspirasi dan pengalaman kepada tuan-tuan. Okay, baik. Kita akan sambung perjalanan kita ke sana tuan-tuan. Baik. Okey. Alhamdulillah kita dah sampai ke Sabak Bernam. Ini jeti Kelong Paradise. Selalunya orang datang sini untuk pergi mancing kat tengah laut sana. Ada kelong. Nama dia Kelong Paradise lah. Dulu tak cantik sangat dia punya kelong dia punya jeti ni. Dia dah improve banyak lah. So alhamdulillah kita dah sampai pantai BNO. Kita akan ke pantai yang kita plan tu lah, pantai Bumi Hijau. Okey, kita lancar. Assalamualaikum. Okey, alhamdulillah kita dah sampai ke pantai Bumi Hijau. Kita berada di pantai Bumi Hijau tapi dia punya pantai masih lagi air surut. So inilah pemandangan dia masuk ke sana. Sekejap masuk tu sampai sini lah. Saya rasa kalau hari-hari Minggu ni cantik ni, ramai orang ni. So ada orang mancing kat sana. So pantai macam ni air surut. Saya rasa ada pantai Bumi Hijau yang memang dia dah establish sikit. Saya rasa sama tempat lain lah, belah kiri sana kot. Nanti kita pergi observe. Okay, cantik. So kita dah sampai ke lokasi yang kita nak pergi lah tapi yang bukan exactly kat sini lah. Nanti kita cari yang ada proper punya facility. Okay, kita pergi sana nanti. Saya rasa sebelah sana kot. Okay, baik. Alhamdulillah akhirnya kita sampai ke destinasi yang kita tuju. Kita tuju ke pantai Bumi Hijau di Sabak Bernam. Sinilah tempatnya. Tapi sini anjing banyak. Aduh, kau kena hati-hati lah kot. Tengok-tengok tai anjing apa. Sini banyak fasiliti yang government Selangor buat ni, cantik. So kita layan sekejap suasana dia sini. Ni. Kalau air pasang cantik lah kot. Kalau air pasang cantik. Ni air surut So daripada sini kita boleh nampak BNO punya kelong. Yang tepi-tepi ni saya rasa kelong Kupang Ini panggil kelong Kupang. Okey, ni tengok air dia. Air surut Okey, alhamdulillah kita dah sampai ke destinasi. Kita layan sekejap suasana dia. Hujan lah tuan-tuan. Oh, sini suasana dia macam ni. Pantai dia. So berseluk tapi pantai dia pasir macam ni. Seluk kat sini. Pasir kat sini. Okey jugalah, cantik juga. Alhamdulillah. So boleh bawa family datang sini. Kalau hari kena tengok air pasang surut lah. Kalau air pasang cantik. Air surut macam ni lah. Okey, masih lagi ada sampah-sampah sarap ni. So masing-masing patut pakat jaga Jangan tinggal buang macam ni je. Okey, right, cantik.